Okey penonton, itu tadi berkenaan dengan perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Sekarang ini kita nak berkongsi pula kepada anda perkembangan tahap perpaduan dalam negara kita ini berlandaskan kepada Indeks Perpaduan Nasional 2025. Ya, untuk sama-sama kita perincikan dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Tuan Zulkifli Hashim selaku Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita nak berkongsi pastinya data-data informasi penting kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan dengan kajian Indeks Perpaduan Nasional 2025, di mana letaknya kita, keberadaan kita sekarang ini. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada pihak RTM mengundang saya hadir dalam sesi pada pagi ini yang akan saya kongsikan dengan semua rakyat Malaysia. Di manakah kita jika diikut dari segi pengukuran Indeks Perpaduan Nasional atau ringkasnya diberi nama IPNAS. Satu, bila sebut IPNAS, IPNAS adalah satu instrumen, satu indeks yang satu-satunya digunakan oleh kerajaan untuk kita menilai tahap perpaduan, tahap keharmonian di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. Itu yang pertama. Kedua, nilai yang kita capai dalam indeks ini sebenarnya nak membolehkan kerajaan kenal pasti apakah usaha-usaha yang kita laksanakan, apakah program intervensi yang berkaitan. So IPNAS ni kalau kita lihat, tahapnya ada 6. Okay. Dia bermula tahap yang paling lemah, kemudian rendah, tahap kedua, tahap ketiga sederhana rendah, tahap keempat sederhana tinggi dan tahap yang seterusnya adalah tinggi. So pencapaian kita pada tahun ini agak membanggakan. Kita mencapai skor indeks 0.701. Okey. Now di mana kedudukan skor indeks ini? Okey, kita kena lihat tahun sebelum ini. Indeks ini bermula pada tahun 2018. So pencapaian kita cuma 0.567. Kemudian 2022 dia naik kepada 0.629 dan pada tahun 2025 ni 0.701. Jadi menunjukkan tahap perpaduan tu semakin mengukuh. Betul. Okey, semakin kuat. Dan ini sebenarnya yang kita harap, satu, bukan saja kukuh, melepasi sasaran yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Di bawah RMK ke-12, kerajaan ketika itu menetapkan sasaran 0.7 untuk indeks ini. Tetapi kita mencapai 0.701. Walaupun peningkatannya sikit 0.01, tapi ini sudah cukup melebihi target. Ya, melebihi target. Dan itu secara nasional kita melihat indeks ni. Kita zoom pula pergi tengok peringkat wilayah. Indeks ini terbahagi ataupun diukur mengikut 6 wilayah. Dia ada wilayah Sarawak, dia ada wilayah Sabah dan Labuan, dia ada wilayah utara, tengah, selatan dan timur. Secara keseluruhannya, wilayah Sarawak menampakkan pencapaian indeks yang membanggakan. Wakil orang Sarawak ni, Tuan. Oh ya, Munawar daripada Sarawak. Memang tepat sekali lah. Pencapaiannya 0.791. Dan memang bila sebut Sarawak, selalu pemimpin-pemimpin mengatakan jadikanlah Sarawak ni contoh perpaduan. So dapatan daripada indeks ni memang tepat menampakkan wilayah Sarawak ini indeks perpaduannya agak tinggi. Dan itu kita lihat dari segi wilayah. Kita zoom lagi pergi ke negeri. Kalau kita pergi kepada negeri, ada 3 negeri yang saya rasa rakyat wajar menjadikan ini sebagai satu negeri berprestasi tinggi sebagai contoh. Satunya negeri Pahang. Indeks atau skor indeks negeri Pahang ni 0.817. Tinggi. Melebihi paras nasional. Diikuti dengan Melaka 0.816 dan yang ketiga negeri Sarawak 0.791. Jadi ini menunjukkan bahawa tahap perpaduan kita hebat, semakin kukuh dan diharapkan akan terus berkekalan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya, dan kita dapat lihat peningkatan itu berlaku dan ini merupakan satu perkara yang baiklah yang dapat kita menjadikan contoh untuk setiap negeri. Apa antara faktor utama yang menyumbang kepada pengukuhan tersebut? Okey. Kalau ikutkan secara saintifiknya banyak, tapi saya boleh rumuskan kepada 4 sajalah. Antara 4 faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan indeks ini. Satu daripadanya adalah tadbir urus dan pembangunan. Bila dikatakan tadbir urus dan pembangunan tu, ia merujuk kepada keyakinan rakyat kepada sistem pentadbirannya, kepada dasar kerajaannya dalam mengangkat agenda perpaduan. Dan juga
Tadbir urus pembangunan juga merujuk kepada bagaimana kerajaan yang cekap, kerajaan yang adil, kerajaan yang telus menguruskan kuasa dan juga sumber-sumber yang ada demi kesejahteraan rakyat. So itu faktor pertama yang mempengaruhi indeks ini. Faktor kedua adalah etos nasional. Okey. Etos nasional ni merujuk kepada yang dikatakan semangat cintakan negara. Bagaimana kita rasa kebersamaan, rasa kekitaan. So ini juga turut menyumbang kepada peningkatan indeks perpaduan ini. Yang ketiga adalah tahap keetnikan. Tahap keetnikan ni dia merujuk kepada identiti kita, merujuk kepada kesedaran dan keterikatan etnik-etnik sesama dia di dalam sebuah kelompok masyarakat yang majmuk. Dan yang keempat, faktor yang menyumbang adalah hubungan sosial rentas etnik. Di Sarawak, antara punca mengapa skor wilayahnya tinggi adalah kerana hubungan sosial rentas etnik. Dia merujukkan bagaimana begitu akrabnya kita. Tak kisahlah Iban ke, Melayu ke, Melanau ke ataupun etnik lain, hubungannya begitu akrab, ada sifat kepercayaan, ada interaksi. So ini yang menyumbang kepada peningkatan indeks ni. So ini 4 faktor utama. Banyak lagi faktor-faktor lain, tapi ini antara yang utamalah yang menyumbang. Okey, ialah hasil daripada kajian yang kita perolehi ini. Boleh kita perincikan juga berkenaan defisit sosial yang berlaku. Apa yang boleh kita perbaiki dalam hal ini? Okey. Sebelum kita pergi kepada defisit sosial, saya nak maklumkan bahawa indeks ini, IBNAS ini dibangunkan oleh Kementerian Perpaduan Negara melalui Institut Kajian Latihan dan Integrasi Nasional atau ringkasnya dipanggil IKLIN dengan kerjasama pakar runding Universiti Kebangsaan Malaysia. So indeks ini dibangunkan dan bila balik kepada defisit sosial, kita kena faham dulu defisit sosial itu apa. So defisit sosial ini adalah satu kelompangan ataupun jurang. Kelompangan, kekurangan jurang yang perlu ditangani. Kalau tidak, dia akan menggugat perpaduan. So melalui dapatan IBNAS ni, kita lihat ada 5 defisit sosial yang perlu ditangani oleh kerajaan, oleh semua pihak. Satunya adalah ethnicity. Etnik itu penting. Kita dapati banyak jurang yang berlaku di kalangan etnik-etnik yang ada di negara ini. Ada rasa tidak percaya, ada perasaan melihat kenapa etnik ini, kaum ini yang mendapat lebih daripada sebaliknya. Ini pun satu perkara yang perlu diuruskan. Persepsi ini perlu diuruskan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, media. Media sebenarnya memainkan peranan yang amat penting untuk menyebarkan maklumat yang tepat. Tapi yang kerisauan yang kita alami, setengah pihak menjadikan media untuk melaporkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita palsu sehingga menimbulkan keresahan rakyat. Setuju. So bila perkara ini berlaku, ini boleh mempengaruhi tahap perpaduan kita. Kita nak cuba tingkatkan perpaduan, tapi jangan berita-berita yang palsu, berita-berita yang meresahkan rakyat. So perkara ini perlu kita elakkan. Betul. Perkara yang ketiga dalam defisit sosial ini, politik dan federalism. Ini menunjukkan peranan antara kerajaan pusat, kerajaan negeri. Dia kena ada hubungan yang baik untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Kalau misalnya kerajaan negeri dengan pusat ni tidak ada wujud salah faham ke apa, so rakyat akan merasa ketinggalan untuk menikmati pembangunan dan sebagainya. Jadi ini antara defisit sosial yang perlu kita tangani. Keempat, ini pun antara yang paling kita risau, agama. Kita tahu baru-baru ni banyak isu-isu sensitiviti agama yang perlu kita tangani. So agama ini dia menyentuh setiap individu. Jadi kita memerlukan satu naratif yang tepat. Kita perlu menguruskan isu-isu keagamaan ini dengan pengurusan yang baik, dengan bijaksana, insya-Allah tahap perpaduan itu akan kita capai. Dan last sekali, kita tak boleh elak tentang kelas sosial. So kelas sosial yang akan juga menentukan tahap pendidikannya, tahap ekonominya rakyat. So di sinilah saya menyeru kepada semua pihak dalam usaha kita nak memupuk perpaduan ni, peranan ni dimainkan oleh semua, bukan saja oleh Kementerian Perpaduan, Jabatan Perpaduan Negara. Semua pihak harus terlibat dalam menjayakan agenda perpaduan ini. Perkara ini penting seperti mana yang Tuan jelaskan dan juga mengingatkan kita semua menggunakan platform media itu janganlah kita salah gunakan. Janganlah kita tularkan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan peranan kita semua untuk memainkan peranan yang cukup penting untuk menyebarkan perkara-perkara yang baik. Dan juga saya kira
komuniti juga memainkan peranan cukup penting untuk kita memastikan, menunjukkan sikap-sikap yang sepatutnya, menghormati antara satu sama lain. Jadi di sini mungkin nasihat jugalah kepada mereka yang sedang menonton ketika ini, Tuan. Untuk kita sentiasa menghormati antara satu sama lain, kerana kita dah biasa dah dengan masyarakat majmuk, menghormati, hidup dalam keadaan harmoni, dan itu yang perlu kita tunjulkan dan sentiasa untuk kita bawakan kepada generasi-generasi penerus khususnya. Okey. Kita di bawah Kementerian Perpaduan Negara, agenda menjulang perpaduan itu memang agenda berterusan. Betul. Okey. So dalam usaha kita nak mengangkat perpaduan tu, kita kena sematkan dengan nilai-nilai. So nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, nilai saling hormat menghormati. So ini nilai yang perlu kita terapkan. Dan Kementerian Perpaduan Negara di bawah Kerajaan Madani memang memberi fokus ke arah usaha ini. Yang kedua, kita juga fokuskan kepada golongan belia. Kerana kita tahu mereka ni suatu hari nanti mewarisi kepimpinan negara. So kita perlu terapkan nilai-nilai ini di dalam jiwa golongan muda ini. Bukan bermaksud mereka yang telah dewasa ini tidak perlu diterapkan. Mereka mungkin menjadi penasihat sebab cuma yang penting menyantuni golongan belia kerana kita nak yakinkan mereka. Negara pada masa hadapan maju, cemerlang, semua bergantung pada usaha golongan muda ini. Dan yang ketiga, di peringkat Kementerian Perpaduan, kita juga nak memastikan pembangunan itu dilaksanakan secara adil dan inklusif. Okey, semua pihak sepatutnya rakyat mendapat manfaat daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan lah. So banyak lagi usaha-usaha lain yang kita buat. Dan seterusnya, kita tidak mahu sekadar orang kata interaksi. Program kita sekadar berinteraksi. Kita nak kita beralih daripada interaksi kepada kerjasama sebenar. Maksudnya terlibat secara langsung dalam program gotong royong, terlibat dalam program-program di peringkat komuniti, koperasi, program-program perpaduan. So ini yang kita cuba nak tonjolkan lah. Ini antara usaha yang kita laksanakan. Bila bercakap berkenaan perpaduan ni, ia berkait rapat dengan imej negara. Dan bercakap berkenaan imej negara pula, tahun ini merupakan tahun melawat Malaysia 2026. Pastinya kita ingin menggambarkan imej yang baik kepada jutaan pelancong yang bakal datang ke Malaysia ini. Jadi mungkin dalam sedar tak sedar mungkin ada penonton yang tertanya juga berkenaan program-program, aktiviti-aktiviti yang sering kali dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan Negara yang mungkin boleh disertai oleh masyarakat. Apa antaranya yang boleh kita war-warkan? Oh, kita banyak. Boleh katakan kementerian ini adalah activity based, program based ministry. So semua program kita boleh disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Antarabangsa. Pelawat-pelawat pun boleh menyertai. Satu, kita ada program flagship yang diberi nama Sambutan Minggu Perpaduan. Ini satu program yang hebat dilaksanakan di seluruh negara dan penyertaannya terbuka. So banyak pengisian program kita laksanakan. Yang kedua, kita akan ada satu flagship yang akan dilaksanakan, iaitu persidangan membangunkan negara bangsa. Satu persidangan yang besar yang kita akan mengumpulkan pakar-pakar untuk membincangkan, mencari solusi bagaimana kita nak capai sebuah status negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. So ini satu lagi usaha. Dan di bawah kementerian kita ada pelbagai agensi. Selain daripada Jabatan Perpaduan Negara, Jentera Akad Umbinya Rukun Tetangga. Saya rasa Munawar pun pernah terlibat dalam program Raja pun pernah terlibat. Kita ada juga Muzium Negara. Dengan program Citra muziumnya, kita juga ada Arkib Negara, kita juga ada Perpustakaan Negara. Semua program-program mereka juga menyumbang ke arah perpaduan. Dan semua boleh terlibat secara langsung dalam program-program yang dilaksanakan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. So saya menyeru semua terlibat secara langsung dalam semua program yang kita anjurkan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi program-program yang diadakan, mungkin Tuan boleh kongsikan website ke sebagainya. Kita ada website pada Kementerian Perpaduan Negara. Boleh pergi je, type je perpaduan akan keluarlah. Sama ada kementerian, even di peringkat Jabatan Perpaduan ataupun di mana-mana agensi di bawah kementerian. Dan selaku saya ini bukan sahaja sebagai ketua pengarah perpaduan, saya juga menganggap diri saya ini sebagai jurutera dan arkitek sosial yang akan membawa rakyat ke arah perpaduan. Saya arkitek merangka bagaimana perpaduan nak capai, saya juga jurutera nak menggerakkan rakyat untuk mencapai perpaduan. Berat tugasan tu. InsyaAllah kita mendoakan Tuan. Terima kasih. Saya suka ayat tu, terma yang dipilih itu, jurutera dan juga arkitek untuk kita membentuk masa depan Malaysia. Dan tadi Tuan menyentuh berkenaan dengan kita
mewujudkan negara bangsa yang kita impi-impi. Ya, betul. Saya pun mengimpikan juga tu. Jadi pasti ada langkah-langkah strategik, langkah kehadapan untuk kita sampai ke arah matlamat yang murni itu, negara bangsa Malaysia Bersatu. Ya, bagaimana yang saya sebutkan tadi, ini merupakan hala tuju baru Kementerian Perpaduan Negara. Perkara ini telah pun termaktub di bawah rancangan Malaysia ke-13 dalam membina negara bangsa dan diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara. Dan kami di peringkat kementerian sedang orang kata menggerakkan agenda ini. Yang saya katakan tadi, kita akan cuba bakal melaksanakan satu persidangan negara bangsa yang kita akan mengumpulkan pakar-pakar untuk masing-masing memikirkan landasan hari ini dan juga untuk masa hadapan nak membawa satu mesej mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia bersatu padu. Kedua, program-program yang ada di peringkat kementerian dan agensi-agensi akan terus kita mantapkan. Sebab kita tak mahu bila sebut perpaduan ni, orang kata perpaduan ni slogan, hanya sekadar retorik. Oh, tak benar. Tak tepat itu. Perpaduan itu sebenarnya kita nak sematkan dalam kehidupan seharian kita. Mulai perpaduan inilah akan timbul apa yang kita katakan faham, hormat, terima dan sekaligus meraihkan semua program-program yang kita laksanakan. Itu yang dikatakan perpaduan. Jangan kata perpaduan sekadar Melayu, Cina, India dan etnik lain. Tidak. Kita nak terapkan nilai-nilai dalam kehidupan seharian kita untuk mencapai perpaduan tersebut. Ya, itulah kehidupan kita kan. Ya, kehidupan kita. Dan kita kena tahu Malaysia ni sebuah negara yang pelbagai kaum, majmuk. Bukan satu kaum saja. Betul. Okey, dan itu dia antara aktiviti-aktiviti yang kita sentiasa bawakan. Tiada yang ketinggalan, khususnya berkenaan dengan program-program yang telah pun diadakan untuk menyantuni rakyat, tak kira di mana anda berada. Berbagai program yang telah pun diketengahkan demi untuk kita memperkukuhkan perpaduan negara. Dan nasihat kepada mereka yang sedang menonton, peranan kita juga, warga emas ada peranannya juga. Golongan dewasa, malah anak-anak juga ada peranannya untuk kita memastikan kita tetap ukuh dan juga memperkukuhkan dari hari ke hari untuk memastikan perpaduan negara ini terus terjaga dan terus kukuh. Tuan. IMNAS telah menunjukkan tahap perpaduan itu semakin meningkat. Betul. Bersediakah kita nak melihat perpaduan ini semakin merosot? Maka kita harus bekerjasama. Semua pihak terlibat secara langsung. Kita mesti bersama meningkatkan tahap perpaduan. Kita mesti bersama menyumbangkan idea-idea pandangan bernas. Apakah lagi program lain yang boleh kita tingkatkan perpaduan? Dan saya beritahu tadi, perpaduan bukan retorik, bukan slogan, tapi kita nak sematkan nilai perpaduan itu dalam kehidupan seharian. Kalau semua pihak terlibat secara langsung, saya yakin insya-Allah perpaduan yang kita idam-idamkan itu akan terus tercapai dan indeks kita akan menunjuk peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Tuan, sekarang ni kita berbaki 3 minit saja lagi. Masih banyak lagi ruang untuk kita war-warkan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Khususnya apa yang telah dilaksanakan di bawah Kementerian Perpaduan Negara kan. Dan kita masih lagi menelusuri berkenaan indeks perpaduan nasional 2025 ini. Kalau pada ketika ini keberadaan kita 0.701. Dan ini dia hala tuju kehadapannya untuk kita bergerak bersama, untuk kita memimpin tangan secara bersama untuk kita mengukuhkan perpaduan. Dan pastinya apakah antara perkara yang paling utama lagi yang perlu kita perkukuhkan ialah kalau kita melihat kepada jangka masa 5 hingga 10 tahun akan datang, apa bayangan daripada pihak Tuan sendiri? Okey. Sebelum kita pergi yang lebih jauh lah. Okey, kita nak tengok apa langkah yang diambil oleh kementerian dalam usaha kita nak memastikan perpaduan itu terus meningkat dan terus terpelihara. Pertama, IMNAS ini adalah satu instrumen ataupun satu intervensi yang bersasar. Okey. Daripada skor tu kita tahu apa lagi usaha lain yang perlu kita laksanakan. Dan yang kedua, IMNAS ini juga satu instrumen pemantauan yang berterusan. Okey, dan kita boleh tahu apa yang akan berlaku, tahap perpaduan kita di mana. Jadi antara langkah yang diambil oleh kementerian, satu macam saya sebutkan di awal tadi, kita nak memastikan pembangunan tu yang adil dan inklusif. Maksudnya kita nak semua lapisan rakyat yang ada di negara kita mendapat manfaat, sama ada dilaksanakan kerajaan pusat maupun kerajaan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak hidupkan kembali nilai kebangsaan dalam kehidupan seharian. Di sini yang saya katakan, kita nak semai semangat cintakan negara, kita nak semaikan semangat yang kita bersedia berkorban demi negara. Ini usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh kementerian. Ketiga, saya sebutkan tadi, bukan sekadar slogan, bukan sekadar interaksi saja, pergi kepada kehidupan ataupun kerjasama sebenar. That's why amalan gotong royong itu kita galakkan. Dan kita galakkan kalau boleh golongan muda terlibat dalam semua program-program komuniti supaya ia menjadi tapak integrasi, menjalinkan interaksi yang teguh. Yang keempat, kita kukuhkan tadbir urus
mikro yang telus. Maksudnya di sini kalau ada aduan, kita kerajaan kena cekaplah menguruskan aduan. Kalau ada penyampaian bantuan-bantuan, ini pun mesti dilaksanakan secara telus. Baru timbul keyakinan rakyat. Dan insya-Allah ini akan meningkatkan perpaduan. Dan akhir sekali saya dah sebut tadi 3 negeri menjadi contoh. Negeri Pahang, Melaka dan Sarawak. Jadikanlah 3 negeri ini sebagai negeri contoh berprestasi tinggi sebagai rujukan. Dan saya rasa banyak yang kita boleh belajar daripada 3 negeri tersebut. Betul. Ya, betul. Ya, itu dia Sarawak, Pahang dan juga Melaka menjadi contoh kita semua insya-Allah untuk memperkukuhkan lagi perpaduan dalam diri dan juga negara kita. Okey, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Zulkifli Hashim selaku Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Terima kasih banyak Tuan. Ya, sama-sama. Terima kasih dan pastinya tahniah kita ucapkan atas pencapaian yang sangat membanggakan dan usaha berterusan daripada pihak Perpaduan Negara untuk terus memperkukuhkan integrasi dan juga perpaduan nasional negara kita. Dan seterusnya penonton, setiap hari pastinya kita akan ada kapsul Borak Tengah Lapar. Jangan lapar dulu, kita dengar dulu pengisian daripada Nadia Nordin. Sunyi itu sebenarnya tenang. Ya, kita nak tenang, jom kita sama-sama dengarkan bersama Nadia Nordin. Silakan.